Assalamualaikum dan salam sejahtera. Makluman kepada semua pencarum PGIRM. Kami ingin menegaskan bahawa cadangan dividen KWSP bersasar bukan untuk semua pencarum, tetapi difokuskan kepada mereka yang benar-benar terdesak, iaitu pencarum yang kehilangan kerja atau tiada pendapatan tetap, tiada akaun dua atau simpanan lain, pendapatan menurun selepas pandemik, terancam harta seperti rumah atau kereta. Data KWSP membolehkan pengenalpastian golongan bersasar dengan tepat. Tindakan rawa atau diagihkan kepada semua hanya melemahkan prinsip keadilan dan keberkesanan. Perjuangan PGIRM sentiasa berprinsip profesional dan berfokus kepada pencarum yang memerlukan. Bantuan hanya memberikan impak sebenar apabila difokuskan kepada mereka yang benar-benar terjejas. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Majoriti bukan ukuran keadilan. Cadangan agar isu ini diputuskan melalui majoriti semata-mata perlu dilihat dengan lebih matang. Dalam dasar berkaitan simpanan persaraan, keputusan tidak boleh dibuat hanya kerana angka lebih ramai bersetuju. Persoalannya, jika 60% pencarum yang masih stabil mahu semua dimasukkan ke akaun fleksibel, bagaimana pula dengan 40% yang benar-benar terdesak hari ini? Adakah suara majoriti wajar mengatasi keperluan mendesak golongan yang sedang kehilangan pekerjaan, pendapatan merosot, tiada simpanan lain dan berdepan risiko kehilangan tempat tinggal? Keadilan bukan bermaksud semua mendapat sama rata. Keadilan bermaksud bantuan sampai tepat kepada yang paling memerlukan. KWSP bukan akaun biasa. Ia dana persaraan yang mesti diurus dengan tanggungjawab, keseimbangan dan prinsip keadilan sosial. Dasar awam tidak boleh bersifat populis semata-mata, tetapi mesti berasaskan data, risiko dan impak jangka panjang. PGIRM berpendirian bahawa pendekatan bersasar adalah lebih adil, lebih bertanggungjawab dan lebih berkesan berbanding keputusan berdasarkan sentimen majoriti semata-mata. Prinsip kami jelas, bukan siapa paling ramai bersuara, tetapi siapa paling memerlukan pembelaan. Sekian, Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM, Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia.